Nak kongsi hari ini tentang perbezaan antara Akta Kapan dan Konservasi Tenaga dengan Peraturan Pengurusan Elektrik dan Cekap 2008. Ini dua undang-undang ni ialah dua undang-undang berbeza, dan satu undang-undang Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dan Cekap 2008 telah pun dimansuhkan pada 1 Januari 2025, dan Akta Kapan dan Konservasi Tenaga mula berkuasa pada tahun 1 Januari 2025. Jadi, Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik 2008 ataupun in English Efficient Management of Electrical Energy Regulation 2008, EMER 2008 or known as EMIR 2008, sudah tidak ada lagi terpakai. Masalahnya sekarang ni, yang saya nak kongsi lah supaya dapat pencerah sikit terutamanya kepada pihak pengguna tenaga yang perlu patuh kepada EECA 2024 ataupun Energy Efficiency and Conservation Act 2024. Sebab akta inilah akta yang baru. Jadi keperluan pematuhannya adalah berbeza daripada yang EMIR 2008. Saya rasa yang sepatutnya menerangkan perkara ini kepada pihak pengguna tenaga yang terkena ialah orang kompeten, iaitu sama ada terutamanya ialah pengurus tenaga berdaftar yang telah mendapat lesen sebagai ataupun yang telah didaftarkan sebagai pengurus tenaga berdaftar sama ada jenis pertama atau jenis kedua, ataupun pengurus ataupun juru audit berdaftar. Dua kompetensi ini ialah dua kompetensi yang termaktub di bawah Akta Kapan dan Konservasi Tenaga 2004 ataupun EECA 2024. Jadi sudah menjadi satu kewajipan dua jenis orang-orang kompeten ni perlu maklum tentang keperluan perundangan EECA 2024 dan sepatutnya boleh menjelaskan dengan sebaik-baiknya kepada pengguna tenaga yang terlibat. Sebab sebab saya dapat beberapa request for quotation, request for proposal, ada some services offered to the consumers yang terkesan oleh EECA 2024. Saya tengok dia punya dokumen RFP dan RFQ ataupun dokumen services yang offered tu ternyata salah dari segi keperluan pematuhan. Contohnya yang paling jelas ialah ada RFQ yang meminta servis untuk dapatkan pengurus tenaga berdaftar luaran, tapi masih merujuk kepada EMIR 2008. Itu saya pelik tu. Maksudnya mereka anggap sesiapa yang sediakan dokumen ni, sesiapa sahaja yang disediakan dokumen, sama ada mereka memang tak baca langsung akta baru tu, ataupun mereka tak tahu, ataupun mereka tidak diberi penjelasan yang tidak tepat oleh sesiapa sajalah. Siapa yang berkaitan lah. Itu sebabnya. Sebab saya masih masih minta lagi Form A, Form B. Form A and Form B dalam EMIR 2008. Dalam EECA tak ada. Dalam EECA 2024, yang wajib dibuat, benda yang dulu. Kalau EMIR 2008 hanya dua je. Satu, lantik pengurus tenaga elektrik berdaftar. Kemudian, hantar laporan setiap 6 bulan. Itu saja dari segi compliance. Lantik pengurus tenaga elektrik berdaftar. Kemudian, hantar laporan setiap 6 bulan. Secara online melalui EMIS, Energy Management Information System. Tapi dalam akta yang baru ni, akta EECA 2024, dia sudah berbeza. Ada 4 kewajipan yang baru. Yang dua tu hampir sama, bukan sama sepenuhnya dengan yang sebelum ni, iaitu yang pertama sekali, Akta Kapan dan Konservasi Tenaga ni melibatkan semua jenis tenaga, maksudnya elektrikal dan termal. Dulu Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dan Cekap 2008 hanya melibatkan tenaga elektrik. Sebab itu boleh bawa akta berkaitan elektrik. Itu peraturan di bawah Akta Berkaitan Elektrik. Sekarang ni
Okey. Akta Cekapan dan Konservasi Tenaga melibatkan semua jenis tenaga, bukan hanya elektrikal. Okey, thermal dan elektrikal. Termasuk even chill water, hot water. Okey, not only electrical energy. Itu yang pertama. Okey. Jadi yang kedua pula, antara pematuhan yang pertama ialah memang kena lantik pengurus tenaga berdaftar. Itu wajib. Okey, untuk menjalankan tugas-tugas seperti dalam Guideline on Function and Duties of REM. Dulu hanya tugas-tugas REM dulu, REM dulu hanya di bawah Peraturan 16. Peraturan tu lah. Satu je, ada 5 ayat je. Ya, 5 ayat. Sekarang ni di bawah untuk fungsi-fungsi REM ni ataupun REM ada dalam Guideline on Function and Duties of REM. Okay, di bawah Seksyen 3. Lebih banyak, lebih preskriptif. Bukan hanya hantar isi borang, bukan hanya sign borang B macam dulu. Sekarang tak ada pun borang B. Itu yang pertama, kena lantik pengurus tenaga berdaftar untuk laksanakan tugas-tugas ini di bawah Seksyen 5B. Okay, Seksyen 5B dalam akta. Tugas-tugasnya outline dalam Guideline on Function and Duties of REM. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ini yang baru. Pengurus energy consumers yang berkenaan kena membangunkan dan melaksanakan sistem pengurusan tenaga mengikut Guideline on Energy Management System yang dikeluarkan oleh ST. Ini perkara baru, totally baru, tak ada sebelum ni. Guidelines on Energy Management System ni kena dipatuhi. Maksudnya consumer perlu membangunkan dan melaksanakan sistem, kemudian pengurus tenaga berdaftar perlu memastikan to ensure pengguna tenaga berkenaan melaksanakan sistem berkenaan dan juga memantau pelaksanaan sistem berkenaan. Memantau sistem berkenaan. Ini perkara baru. Inilah the key of the requirement. Keperluan pematuhan yang paling utama sekali dalam akta ni untuk energy consumer. Seksyen 5, Seksyen 6, shall have the energy management system. Kemudian yang ketiga, ini ulangan, tapi bezanya iaitu consumer kena menghantar laporan kepada Suruhanjaya Tenaga mengikut Guideline on Energy Efficiency and Conservation Report. Ini perkara yang ulangan, tapi penambahan di segi keperluan laporan tu. Untuk hantar laporan tu ada satu guidelines pula yang perlu dia diikut. Dan yang siapa yang perlu menyediakan laporan ni? The REM, pengurus tenaga berdaftar yang kita sediakan laporan. Ini perkara yang ulangan tapi dengan penambahan yang lebih terperinci. Laporan kali ini dulu 6 bulan sekali, sekarang setahun sekali sahaja. Sama juga online. The report prepared by the REM, kemudian submitted by the energy consumer. Ini yang berbeza. Yang seterusnya pula, ini yang baru, ini keperluan baru. Maksudnya pengguna tenaga perlu menjalankan energy audit yang mesti dijalankan oleh pengguna tenaga perlu melaksanakan energy audit yang akan dijalankan oleh juru audit berdaftar ataupun registered energy auditor di bawah akta. Setiap 5 tahun dan menghantar laporan setiap 5 tahun. Ini keperluan yang baru. Tapi saya masih tengok lagi RFQ, RFP dokumen tak ada mention pasal ni. Masih hanya pelantikan pengurus tenaga berdaftar dan juga report. Itu perkara yang baru. Yang baru. Kemudian dalam somehow Guideline on Energy Management System pula ada keperluan lain. Contohnya, pengurus tenaga berdaftar perlu mengadakan, menjalankan, to organize, Energy Management Committee meeting sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 4 kali setahun. Jadi menyediakan minit mesyuarat. Kemudian perlu juga, wajib juga pula, menjalankan ini dalam Guideline on Function Duties of REM, Guideline on Function Duties of REM. Dia juga wajib to organize management review meeting dan menyediakan minit. Ini perkara baru. Tapi bila saya nampak RFQ dokumen masih mention lawatan hanya 4 kali setahun. So nak buat meeting 5 kali. So lawatan 4 kali setahun macam mana? Maksudnya, sesiapa yang menyediakan dokumen untuk pematuhan oleh pihak consumer perlu bacalah, faham dulu akta ni dan keperluan dia. Jika tidak, saya kesian kepada energy consumer tu. Nanti
mereka tak comply, mereka ada masalah. Okey, jadi bagi saya tanggungjawab untuk menerangkan kepada pengguna tenaga ni yang terlibat ni ialah terletak kepada bahu pengurus tenaga berdaftar yang ataupun juru audit berdaftar yang telah diberi kepercayaan sebagai orang kompeten dalam akta berkenaan. Okey, so tanggungjawab kepada pengurus tenaga berdaftar ni besarlah. Okey, so janganlah kita kena ambil tanggungjawab sikitlah. Okey. Kalau tak nanti satu lagi pihak pengguna pun samalah whoever in charge tu kena take some effort lah, faham tu undang-undang sebelum keluarkan dokumen. Kadang saya tengok nak tergelak, saya tengok. Maksudnya malah buat kerja lah tu. Okey. Main gedah je, suka hati je. Okey, tu je. Tak tahu tanya, senang je, tak tahu tanya. Okey, itu saja. Semoga bermanfaat. Okey, insya-Allah saya akan sambung lagi. Okey.